Anda peminat kopi tapi dalam masa yang sama ada masalah bacaan gula yang tinggi dan masalah kolesterol yang tinggi. Saya pun pencinta kopi. Tapi apabila minum kopi, jantung berdebar-debar. Maklumlah, sejak berusia ni, jangan biarkan masalah ini berterusan. Risiko strok dan sakit jantung semakin tinggi di Malaysia. Ramai rosak buah pinggang sebab kopi. Sebab ramai fikir, alah minum sikit je pun. Tapi sedar-sedar dah merosakkan kesihatan secara diam-diam. Cuba bayangkan, tengah-tengah minum kopi, tiba-tiba kena serangan jantung. Takut kan? Nasib baik ada kopi Duha. Gabungan Mas Cotek dan Kacik Fatimah sangat bagus untuk wanita macam akak. Dan kopi ini juga ada moringa dan sanca ici. Jadi anda tak perlu berhenti minum kopi. Tukarlah kopi biasa kepada kopi Duha. InsyaAllah boleh membantu untuk kesihatan anda tanpa menghilangkan minat anda terhadap kopi. Jom dapatkan sekarang. Sementara promosi masih ada.